X sama dengan 5. X 5 lah. X lagi besar daripada 5. X 6, 7, 8 and so on. Tapi kalau X lagi besar atau sama dengan 5, dia akan jadi 5, 6, 7, 8 and so on. Itu kalau ada satu unknown. Kalau ada dua unknown, macam mana? Itu kita kena relate dengan form 4 chapter yang ke-6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Tapi sebelum sembang, jom kita sembang sama dengan dulu. Bila persamaan ada dua unknown, dia akan jadi graf. Tetapi nak lukis graf ni, kita tengoklah dahulu plotting dia. Katakanlah saya letakkan X kosong. X kosong kat sini So kalau X kosong, kosong darab 3, kosong, kosong tambah 5, 5. Dapatlah 5 dekat sana tu. Lepas tu ambil lah mana-mana unknown belah kanan ni. Supaya cantik sikit. Kita punya graf. So kalau saya letak 3 dekat sini, 3 darab 3, 9. 9 tambah 5 dapat 14. Around atas ni lah. Saya plot sikit. So dia akan jadi garis lurus yang macam ini. So inilah dia garisannya dekat 3, X3. So bila ada dua unknown, dia akan jadi graf macam ini. Tetapi kalau ketaksamaan, kita nak sembang macam mana? Sama je. Persamaan yang sama, cuma simbol je saja berbeza. So saya tarikkan benda yang sama, yang ini pun 5 juga. Cuma tengok sini, Y lagi besar, Y lagi besar. Dekat sini 5. Y yang lagi besar daripada 5 ni apa? 6, 7, 8 and so on. Maksudnya kawasan yang dia nak sembangkan kat sini adalah kawasan dekat atas sana tu. Itu sahaja. Settle.